tunggukan lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucap terima kasih kepada media yang saya kira dah tunggu begitu lama nak cari berita. Tadi saya telah pun pergi menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong di Istana Negara jam 4.30 bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Jadi Presiden PAS. Dan di situ kami telah pun dimaklumkan oleh tuanku tentang perkembangan mutakhir berhubung dengan status penubuhan kerajaan baru selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini. Saya nak menjelaskan bahawa semalam kita telah pun pergi menyerahkan ini secara online dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak Istana Negara, iaitu untuk membuktikan bahawa kami daripada Perikatan Nasional dengan gabungan banyak parti-parti dan ahli-ahli parlimen parti-parti yang lain berjumlah 115 dengan SD, disokong oleh SD, dikemukakan pada pihak Istana Negara. Dan di sini telah pun ada surat akuan penerimaan daripada Datuk Nazim bin Muhammad Alim, Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Tuan Agong, mengesahkan menerima dokumen ini. Saya nak menunjukkan bukti bahawa waktu saya menyerahkan ataupun kami menghantarnya melalui email, ini bukti bahawa kami waktu kita serah mempunyai sejumlah bilangan ahli parlimen melebihi daripada 112. Ya, melebihi daripada 112 yang dikehendaki dalam perlembagaan negara. Jadi sebab itu kami yakin kami sewajarnya boleh membentuk kerajaan. Tapi maklumlah bila saya menghadap tadi ada dikatakan yang ini tidak mencukupi. Saya tidak tahu apakah sebab-sebab di sebalik itu, tapi buktinya ada di sini. Itu satu. Jadi selepas itu kerana dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi, tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan, untuk membentuk unity government, unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Untuk guru pada sama memang kita dah sepakat atas sebab-sebab yang kita tahu kenapa kita tak boleh bersama dengan PH. Ini umum orang tahu apa sebabnya. And that is a stand that we have taken for that purpose lah. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan. Okay? Okay, thank you. Apa saja Jadi semua itu akhirnya membuatkan pendirian Tan Sri Muhyiddin mewakili PN untuk menolak. Cuma saya difahamkan oleh beberapa pimpinan kanan daripada PAS yang bersatu, menolak serangan terima ni tidak dibincangkan dalam majlis tertinggi. Maknanya keputusan itu dibuat instantaneous di depan tuanku. Lepas tu saya teringat saya pernah bincang dengan Tun Naim arwah lah. He advised me, he told me by right we should buy more time masa tu. Negotiation, because tuanku bukan nak lantik sesiapa lagi masa tu, but no one had the numbers, right? Yes, so there should be more negotiation ongoing rather than saying rejecting outright. But that's tactic lah. So I think that's what I heard also lah. Jadi sebab tu saya tak ada. Saya rasa keputusan yang dibuat menolak konsep perpaduan itu bersama Anwar itu dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin tanpa merujuk kepada Majlis Tertinggi bersatu. Dia tidak dipanggil. Saya anggota ahli Majlis Tertinggi tak dipanggil. Tak ada. Dan juga PAS pun saya dengar kata not happy with that. Is that true? It's hard for me to say. It's hard for me to say about PAS. Okay. But suffice to say, the decision was made unilaterally. Yeah. Okay.